Okay, tengah record dah. Okay, sekarang ni kita berada dekat Dharma Motor. Okay, saya Wani, staff Dharma Motor korang. Okay, sekarang ni kita nak tanya semua staff-staff kat sini, diorang aware tak pasal tips keselamatan menunggang motosikal sebelum balik kampung? Jom. Okay, Abang Mi, tips pertama. Okey, apa yang perlu, kita tukar minyak hitam. Kalau tayar dah tak berapa okey, kita kena tukar lah. Itu paling yang penting Okay, lah. yang kedua. Benda yang paling penting adalah backpack depan dan belakang. Okay, yang ketiga. Tips seterusnya. Tips seterusnya, mestilah kena ada kunci motor. Tak ada kunci macam mana nak balik kampung? Tips keselamatan, apa yang kena check dulu dekat motor sebelum balik kampung? Cek minyak, Lagi? cek tayar. Seterusnya ni paling penting ni. Mel, tips keselamatan jalan raya sebelum bawa motosikal apa dulu yang kena tengok? Jangan lupa renew road tag dengan lesen. Ada lesen tak? Tak ada. Okay bang, tahan lu. Okay, tips keselamatan sebelum balik kampung. Kalau motor apa kita nak check dulu? Okey, yang pertama pastikan lesen mesti kena ada, motor ikut spek. Yang mana up spek tunggulah. Kan, rayalah kat dalam. Lagi? Okey. Jangan Superman. Jangan Superman. Untuk korang yang pertama menggunakan motosikal, untuk yang first time balik kampung naik motosikal ni, make sure korang pergi mana-mana servis motosikal, tempat servis motosikal dulu. Okay, korang pergi dulu mana-mana, korang better check. Cakap dengan pemain, kata, oh saya nak servis untuk balik kampung. So nanti pemain akan alert lah dengan apa yang dia nak buat. So itu saja dari saya. Selamat balik kampung, selamat hari raya.